N tolak 2 darab 180. Again, N tolak 2 darab 180. Ini apa? Formula untuk dapatkan jumlah sudut pedalaman yang kita dah belajar waktu Form 2 chapter yang keempat bab poligon. Mes ini. Contoh macam soalan ini. Kita tengokkan dia punya sisi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bilangan sisinya ada 6. Itulah dia N kita. N ni kita masukkanlah dalam formula. 6 tolak 2 dapat 4. 4 darabkan dengan 180 dapatlah 720. Nak cepat benda ni boleh hafal macam gitu. Ana screenshot dulu nanti hafal kemudian. Okey, baik sekali. Kemudian, nak dapatkan sudut pedalaman ni, 720 ni sebenarnya adalah hasil tambah yang belah dalam je. X tambahkan dengan Z, tambahkan dengan 100. Cuma persoalan dekat sini, yang ini berapa, dekat G ni berapa, dekat situ tu berapa. First of all, yang ni satu garis lurus kan. Kalau yang ni 63, maksudnya sana akan jadi 180 tolakkan dengan 63. Pam, dapatlah 117. Cantik, 117. Kemudian, sudut yang dekat A ni kita boleh dapat dengan cara apa? Waktu Form 1 dulu dah belajar. Yang macam ini, parallel tarik. Ada huruf Z, ada huruf U, ada huruf F. Kalau huruf Z macam gini, kalau sana tu 60, maksudnya sudut sini pun akan jadi 60. Kalau kita pusingkan sikit kertas ni, nampak tak dia macam jadi huruf Z macam tu? Sub. So maksudnya kalau sana 134, sini pun akan jadi 134. Cantik. Seterusnya, yang ini, nampak tak dia macam huruf U? Pusing sikit. Yap, ini boleh nampak macam huruf U. Jadi, 180 tolak 63 nanti dapatlah balik 117. Atau mungkin ada orang yang nampak dia macam huruf Z juga. Sub. So, dia akan jadi 117 sana, 117 juga dekat sini. Cantik. Maka, ada satu lagi sudut yang belum kita dapatkan, iaitu dekat belah dalam ni. Yang ini campur tiga-tiga tempat ni, sub, dia akan jadi 360. So, 360 tolak 117, tolakkan dengan 134. Nanti dapatlah sudutnya akan jadi 109 darjah. Maka, tengokkan sini Wak, semua sudut dah ada. Tambahkan sahajalah X tambah Z. Tambahkan dengan 100, tambah 134, 109 dan 117. Dapatlah 720 darjah. So, semua yang ini nombor-nombor ni boleh campakkan ke sebelah jadi tolak. Maka kita akan terus dapat X tambah Z akan jadi sama dengan 260 darjah. Jawapannya A. Settle.